Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan cuba untuk selesaikan soalan ini. Diminta kita untuk cari the radius ataupun jejari. Jadi given that arc AB sama dengan 45.51 cm. Jadi kita boleh tulis formula untuk cari arc, iaitu S equal to R theta. Dan nilai S sudah diberi iaitu 45.51. Jadi diminta kita untuk cari value R. Untuk dapatkan value R, kita perlu tahu value theta. Dan value theta untuk arc AB adalah di sini. Jadi bagaimana cara untuk kita dapat value theta adalah dengan menolak sahaja 2 pi. Kita tolakkan dengan 0.354. Jadi kita akan dapat 5.93 radian. Kenapa kita gunakan 2 pi? Kerana 2 pi bersamaan dengan 360 darjah. Bersamaan dengan satu complete circle. Bila kita dah ada value radian, kita boleh masukkan dalam formula 45.51 sama dengan nilai R yang kita tak tahu. Dan kita tahu value theta 0.93. Maka kita dah boleh cari value R iaitu dan value-nya adalah 7.68 cm. Selesai untuk kita cari radius. Itu sahaja. Soalan seterusnya, diminta kita untuk cari value theta dalam unit degree dan kemudian perimeter QOR. Okey, jadi dinyatakan bahawa arc length PQ yang berwarna kuning adalah 9 cm dan perimeter POQ iaitu kuning ditambahkan dengan yang berwarna purple itu adalah 19. Jadi saya tulis di sini perimeter sama dengan 19 cm. Okey, jadi kita tahu dalam perimeter itu ada komponen arc length iaitu 9 ditambahkan dengan 2 jejari, 2 radius. Jadi sekarang kita nak cari value untuk radius itu. Dan value untuk radius adalah 5 cm. Jadi kita boleh tulis di sini nilainya adalah 5, di sini adalah 5 dan di sini adalah 5. O adalah pusat bulatan. Jadi bila kita dah tahu value untuk radius, kita boleh gunakan formula S equal to R theta. S sudah diberi iaitu 9. R pula kita dah tahu 5. Sekarang kita tidak tahu value angle theta. Kita boleh dapatkan angle theta dan nilainya adalah 1.8 radian. Okey. Jadi untuk tukarkan dia dalam bentuk degree, kita perlu darab bersilang sahaja. Di bawah ini nilainya radian dan di atas adalah degree. Pi radian bersama dengan 180 degree. Bila kita potong, tinggallah unit degree sahaja dan kita akan dapat 103.13 degree. Selesai untuk unit degree. Value theta dalam unit degree. Jadi kemudian diminta kita untuk cari perimeter QOR. Perimeter QOR adalah di sini. Sekeliling kawasan yang saya
lorek. Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu, kita dah ada value 5 di sini, value 5 di sini, dan sekarang tinggal untuk kita cari arc length. Jadi kita tulis saja formula S equal to R theta, dan kita tahu R adalah 5. Value theta kita perlu cari daripada gambar rajah. Okey. Jadi kita sudah tahu yang angle di sini adalah 1.8. Maka untuk dapatkan angle di bahagian sini, kita perlu tolakkan sahaja. Pi tolakkan dengan 1.8 sama dengan 1.34 radian. Pi adalah 180 degree. Okey. Jadi di sini kita boleh tulis 1.34. Daripada sini kita boleh terus dapatkan value untuk arc length QR. Masukkan dan kita akan dapat 6.7 cm ialah untuk arc length. Jadi untuk total perimeter QOR kita tambahkan saja 5 tambahkan dengan 5 tambahkan 6.7 dan kita akan dapat 16.7 cm. Jadi ini adalah value untuk perimeter QOR. Selesai. Dan soalan terakhir adalah find area of non-shaded yang tidak berlorek. Jadi untuk dapatkan area of non-shaded, adalah area all minus dengan area shaded. Itu saja. Jadi kita kira dulu area shaded dengan menggunakan formula 1/2 R square theta. Dan segala maklumat telah diberikan di dalam gambar rajah. R-nya adalah 9 dan nilai theta adalah 0.8. Jadi kita akan dapat 32.4 cm square. Area untuk shaded. Jadi untuk area all pula, kita gunakan formula yang sama tetapi theta yang berbeza. Kerana all adalah kesemua ini, maka angle-nya adalah pi, iaitu 180. Kita masukkan saja dan kita akan dapat 127.23 cm square. Maka untuk area non-shaded kita tolak sahaja 127.23 ditolakkan dengan 32.4, maka kita akan dapat 94.83 cm square area of non-shaded. Jadi sedikit recap mengenai bulatan. Okey. Jadi value di sini adalah 0 degree, di sini adalah 90 degree, 180 degree, 270 degree dan di sini adalah 360 degree. Jadi dalam unit radian, di sini adalah 1/2 pi, di sini adalah pi, di sini adalah 3/2 pi dan di sini adalah 2 pi. Sebab itu kadang-kadang saya terus gunakan 2 pi tolak something untuk dapatkan angle dan sebagainya ataupun pi. Contohnya dalam kes soalan ketiga ini, saya gunakan pi kerana ia adalah bentuk seperti ini. Okey. Jadi untuk misalnya
soalan ini, macam mana kita gunakan formula ini? Kerana kita gunakan bulatan penuh. Bulatan penuh kita tolakkan dengan yang ini, maka kita akan dapat baki di sini. Dan nilai untuk bulatan penuh complete circle adalah 2 pi. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.